Faminan nas. Ini penting. Tuan-tuan, saya kalau baca ayat ni, dia auto meleleh. Sebab, saya nak sebut pun saya rasa macam meremang bulu roma. Allahu Akbar. Jangan lupa like, subscribe, dan share. Hashtag Motivasi Manfaat. Kemudian Allah Subhanahu wa taala menyebutkan dalam ayat yang seterusnya, fa idza qadaitum manasikakum, dan apabila kalian telah selesai mengerjakan manasik kalian, yakni manasik ni steps yang ada, dia tidak disebut sebagai kaifiyah. Manasik ini merujuk kepada haji dan umrah. Selesai je manasik kalian, yakni Arafah selesai, Muzdalifah selesai, Mina selesai, melontar selesai. Kerana daripada Arafah semalam 9 Zulhijjah, bergerak, bermula daripada Maghrib, bergerak ke Muzdalifah dan mabit di Muzdalifah, bermalam minimum 6 jam. Kemudian selepas munculnya Fajar, selepas mulanya subuh, selepas subuh bermulanya perbuatan melontar jamrah yang pertama pada hari 10 Zulhijjah. Kerana tu hari 10 Zulhijjah ni ada macam-macam nama. Yaumul Eid al-Adha, hari Eid al-Adha. Hari Nahar, hari sembelihan. Ataupun juga disebut sebagai hari Jamratul Aqabah, hari jamrah, melontar jamrah Aqabah. Ataupun juga disebutkan sebagai Yaumul Aqabah, hari Al-Aqabah, hari di mana orang melontar di Aqabah. Maka inilah dia hari-hari yang merujuk kepada satu hari, iaitu 10 Zulhijjah, di mana seorang yang melaksanakan haji, dia boleh bertahallul, boleh berlepas daripada ihram hajinya itu selepas melakukan salah satu daripada 3 perkara. Dia ada 3 ibadah yang dilakukan pada hari ini, tapi salah satu daripada dia apabila telah diselesaikan, dah boleh untuk bercukur kepala bagi lelaki, dan wanita juga mengunting rambut dan berlepas daripada ihram, dan ini dinamakan sebagai tahallul awal. Tahallul yang pertama. Dia ada 2 tahallul. 3 perkara ini adalah sama ada sembelih haiwan, sembelihan, ataupun yang kedua tawaf haji, ataupun dia melaksanakan lontar jamrah Aqabah. Hari ini melontar jamrah Aqabah saja, 10 Zulhijjah. So sama ada 3 ni. Kalau dia buat salah satu, dia dah boleh cukur kepala. Jadi biasanya jemaah kita buat yang mana? Ada yang akan dibawa ke Makkah mengikut kepada susunan maktab masing-masing. Sekali lagi, maktab dia nak separatekan supaya zahmah ataupun jam, traffic jam tidak berlaku di satu tempat sahaja. Memandangkan ada beberapa tempat yang boleh di-splitkan wave ini, maka ada jemaah yang akan dibawa ke Makkah untuk tawaf. Ada jemaah yang akan terus melaksanakan ibadah melontar di Jamrah Aqabah. Maka bergantung siapa yang buat ini, dia tetap boleh bertahallul. Siapa yang buat ini, dia tetap boleh bertahallul. Tapi begitulah gambarannya apa yang berlaku. Hari itu adalah hari yang sibuk tapi best. Subhanallah. Best, tuan-tuan. Haji ni kalau kita pandang dari sudut kepuasan ibadah, kita akan dapat kepuasan ibadah. Tapi kalau na'udzubillah, saya tak boleh bayangkan satu orang yang melaksanakan haji dalam keadaan marah, dalam keadaan tak puas hati itu dan ini. Sebab itu sebenarnya travel agency ni juga penting dalam memainkan peranan, menyampaikan maklumat kepada para jemaah. Kerana apabila jemaah tak dapat apa yang telah mereka bayar, apa yang telah mereka dimaklumkan, maka itu sangat memberi kesan kepada ibadah. Sebab itu saya sendiri akan berasa loser kalau saya melihat jemaah frust dengan saya disebabkan kesalahan saya. Dan sebab tu kita, ni dah macam promosi, bukan. Tapi penting ni, kita sebagai provider memastikan perkara ini tidak berlaku. Jemaah betul-betul faham apa yang mereka bayar dan apa yang mereka buat. Kata Allah Subhanahu wa taala, selesai dah semua ni haji ni, fadhkurullaha kadzikrikum aba'akum aw ashadda dzikra. Maka hendaklah kalian membesarkan Allah seperti mana kalian membesarkan tok nenek moyang kalian dulu.
Au asyadda dzikra, ataupun lebih dahsyat daripada itu. Membesarkan Allah lebih dahsyat daripada kalian membesarkan tok nenek moyang kalian. Faminan nas, ini penting. Tuan-tuan, ada orang dia kalau salat di belakang saya kalau baca ayat ni dia auto meleleh sebab saya nak sebut pun saya rasa macam meremang bulu roma. Allahu akbar. Orang ingat saya menangis dalam salat tu sebabkan ayat yang datang selepas ni, tapi sebenarnya disebab ayat ni, tuan-tuan. Kata Allah, faminan nas, ada di kalangan manusia, may yaqulu rabbana atina fid dunya. Mereka menyebutkan, mereka meminta daripada Allah dengan ibadah haji yang mereka kerjakan. Mereka doa, wahai Tuhan kami, datangkanlah bagi kami kebaikan di dunia. Ada orang dia buat haji sebab dia rasa dia perlu buat haji supaya rezekinya bertambah, supaya bisnesnya makin maju, supaya titlenya dalam market menjadi up berbanding dia tak buat haji. Dan ada orang dia rasa dia buat haji, dia dah mulia. Dia rasa dia lebih baik daripada orang lain yang tak buat haji, jadi rezeki dia akan lebih banyak, rezeki dia akan diberkati. Kata Allah, wa ma lahu fil akhirati min khalaq. Orang ini tidak mendapat apa-apa pun kebaikan di akhirat. Sebab tu bahaya, tuan-tuan. Ibadah haji ni ibadah yang besar. Tapi kerana salahnya doa, salahnya permintaan, salahnya niat, salahnya tujuan. Dan tujuan ni bukanlah datang pada awal saja. Dia boleh berubah tiba-tiba dekat tengah. Dia boleh berubah tiba-tiba dekat hujung. Sebab tu hati-hati. Urusan media sosial ni, tuan-tuan, adalah urusan yang sangat dahsyat. Saya sedang membayangkan benda tu berlaku kepada saya at one time. Sedar tak kita? Setiap kali kita sign in satu akaun media sosial, sama ada Facebook, Instagram, YouTube, kita sedang sign in satu akaun baru di akhirat. Kita dah tadabbur surah di hujung. Tambah je satu akaun baru, kita telah pun menambah satu akaun baru untuk dipersoalkan, dipertanggungjawabkan ke atas kita. So lebih baik tak ada akaun. Tapi nak buat macam mana? Kena berniaga, kena ada akaun. Then you have to be aware that itu adalah tanggungjawab dunia dan akhirat kau. Kita mungkin pada peringkat awalnya merasakan yang kita memang datang nak buat haji purely kerana Allah Subhanahu Wa Taala. But then kita tak sedar kita buat konten media sosial dan seumpamanya. Kemudian kita upload, dan bila kita upload ketika kita sedang melaksanakan haji, kita upload dan kemudian orang komen, orang puji. Dia ni nampak je meniaga kecil-kecil tapi tak kedekut, terus buat haji. Tuan-tuan, masa itu niat kita yang awal tadi telah berubah kepada sesuatu yang lain. Okey, balik ni orang mesti akan banyak aku punya followers. Mesti bisnes aku akan meletup sebab semua orang nampak dah bagaimana aku membelanjakan keuntungan daripada hasil syarikat. Nak sia-siakan kerja haji, satu benda yang sangat menakutkan. Sangat-sangat menakutkan. Ma'adallah, kita berlindung dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Semoga sama ada saya yang dah melaksanakan haji ataupun tuan-tuan yang akan melaksanakan haji, janganlah diusik walau sikit pun pahala haji kita ini. Jauh sekali untuk di-convert kepada perkara yang sia-sia. Allah Subhanahu Wa Taala dah tunjukkan ada manusia yang mereka memohon daripada Tuhannya untuk kebaikan di dunia daripada ibadah yang dilakukan. Dan Allah kata, wa ma lahu fil akhirati min khalaq. Ayat ini yang membuatkan saya sentiasa menangis kalau membacakannya dalam salat. Dia tidak mendapat apa-apa pun kebaikan di akhirat. Dia tidak menghasilkan apa-apa di akhirat. So what's the point? Pergi haji. What's the point? Ini bukan sesi menakutkan orang. Tapi tuan-tuan, nak bagi tahu, haji ini adalah ibadah yang mana orang yang balik, yang keluar daripada hajinya adalah seperti bayi yang dilahirkan. So nak dapat level itu, it is not easy. Syaitan yang datang ketika itu bukanlah syaitan seperti yang ada pada hari kebiasaan kita di Malaysia. Kalau syaitan kita ni, syaitan level prebet, kan? Dia bisikkan, pukul 7 dah, drama tu best. Itu pun dah berjaya dekat kita kan. Sampai lewatkan salat hanya nak tengok drama. Tapi di sana, di hari haji tu, syaitan dia lagi
berpaku-paku berbanding apa yang ada di sini. Abu'u laka bi ni'matika alayya wa abu'u